Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana datang memilih Sekolah Kebangsaan Desa Tasik sebagai PDSY. Sebagai seorang guru ni dia suka sangat berat. Jadi kursi saya ataupun jawatan yang saya pegang untuk pentadbiran dan kurikulum. So dia kata pentadbiran dan kurikulum saya pegang dia lah. Kalau lebih besar dia semua. So pentadbiran ni dia termasuk dalam membantu, semuanya membantulah, membantu kepenjawatan iaitu besar dalam pengurusan pejabat, dalam pengurusan sumber manusia, CCU, AKP, dan juga tugas-tugas yang diarahkan atau tugas-tugas semasa ketiadaan lulus. Sebab kita ikut hierarki lah, itu di bahagian pentadbiran. Yang keduanya kurikulum. Jadi bila kurikulum skopnya lebih kepada akademik lah, akademik daripada penyusunan jadual waktu, PBB ataupun PBS, pentafsiran, SEGA, dan juga yang berkaitan dengan pemilihan bahan ataupun dari segi kewangan untuk pembelian bahan. So dia akan rujuk. Mungkin mereka nak rujuk saya itu sebagai meminta pandangan. Itulah. So dia skop dia luas sikit daripada pemakanan dan juga kuku. Tapi dalam masa yang sama juga saya perlu tahu berkaitan dengan kurikulum dan juga dengan hal ehwal murid. Dan ini sebenarnya jadi cikgu ni kita bukan skop luas kita. Sebenarnya menurut ada kalanya kita jadi nurse, ada kalanya kita menjadi tukang. Kita sebelum lihat dan yang paling penting ialah bila kita menjadi cikgu ni bukan atas skop kerja kita, tetapi kita adalah ibu bapa kedua dari ibu kandung mereka. So kita terima anak-anak tu sebagai anak-anak kita. Kalau adik-adik lah, jadi orang mungkin adik. Bagi saya, macam sekarang ni dengan usia saya, mungkin cucu saya. Macam awak ni anak-anak saya. Ada panggil anak-anak saya. Itu skop kerja saya. Seterusnya kami akan kecilkan lagi skop soalan kepada dasar-dasar yang diaplikasikan di sekolah ini. Maksudnya dasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Okey, dasar yang terkini ialah dasar pendidikalan dalam pendidikan. So walaupun dalam dasar ini sebenarnya telah termasuk dalam PPM 2013 hingga 2025 yang ada 3 gelombang. Sekarang ni adalah tahun terakhir 2025. Sepatutnya pendidikalan itu maknanya guru dah fasih dah, murid dah fasih dah digital. Mungkin atas waktu kita ada PKP yang kita dekat 2 tahun, so dia start kat situ dan pada penghujung tahun 2023 baru dah dasar pendigitalan itu dikeluarkan. Akan dikeluarkan untuk semua sekolah menyambut melaksanakan mana yang dah ada memperkasakan pendigitalan. Dan yang sekarang yang pada tahun ini, maknanya tahun 2024-2025 ialah transformasi pendidikan yang ada 6, iaitu STEM, TVET, prasekolah, pentafsiran, lepas tu satu lagi, apa lagi? 6. So prasekolah, STEM, TVET, kurikulum lagi 2 So itu adalah yang terbaru. Sebenarnya dia bukan baru, dia macam rebranding mengikut zaman. Macam kita tu dah tiba masanya kurikulum itu dilihat semula, disemak semula, melihat kepada global sekarang. Apakah yang diperlukan untuk generasi sekarang sebagai persediaan untuk pembangunan negara. Itu tak macam digital. Dan tentunya sebab global dan menggunakan digital. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia menyambut cabaran itu untuk menyediakan kesiapsiagaan
murid-murid kepada sehingga dia habis sekolah nanti tahu 6 dengan 5 11 tahun dalam persekolahan masuk IDP. So dekat situ sebenarnya dalam dasar pendidikan sebenarnya dah ada dulu. Dia dah ada lama, cuma dia ditambah baik. Nampak macam dia orang rasa tak PPSMI. Tak kot. Tak PPSMI. Umur berapa sekarang? Ini umur 21, saya umur 22. So PPSMI tahun akhir kot. Hujung lah tu. Dah tamat PPSMI. Maknanya yang bahasa Inggeris, Mathematics, Science. Oh, DNP. Tapi dulu kita panggil PPSMI. Maka untuk memertabatkan bahasa Melayu, PPSMI itu tak ada, tetapi dia buka satu, iaitu DLP. Maknanya sekolah boleh memilih untuk mengadakan DLP dengan persetujuan PIBV dan juga permintaan. Sebab untuk membuka kelas DLP ni mesti jumlah dia tak kurang daripada 20 orang baru membuka satu kelas. PPSMI. Kita panggil dia PPSMI, dia bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab nak menyediakan murid pelajar kepada untuk kebuli pasaran kesediaan untuk keluar negara. Sebab bila studi kita belajar kat luar negara, contohlah sebab apa dasar ini dibuat. Sebabnya persediaan untuk bahasa Inggeris. Kalau kerja pun nak kena Jepun. Dan Jepun ada bahasa Jepun. Ada sekolah-sekolah yang memilih bahasa France, Jepun, Mandarin, betul kan? Macam bahasa Arab ni, daripada sekolah rendah dia dah ada komunikasi bahasa Arab. So sangat luas sebenarnya. Itu pun baguslah sebenarnya. Mana yang mampu, so dia grab semua. Sebab itu pernah satu ketika bila SPM dia ambil sampai 20 subjek, 17 subjek bagi dia mampu. Tetapi sekarang benda tu dah sekat kan. Tidak berapa digalakkan lah. Sebab dia menjadi mungkin kalau orang ilmuwan yang daripada sudut psikologi, dia akan menjadikan mungkin sebahagian menjadi orang lain yang tak mampu nak ambil banyak subjek dengan semudah diri, motivasi breakdown, dan mungkin di situlah sebenarnya mana yang disediakan tu sebenarnya kerajaan dah mencakupi bidang ataupun kebolehpasaran untuk pelajar-pelajar. Sebab bila form 4, dia nak ambil aliran mana? Bila ada garis panduan kan nak pergi kan. Dasar yang dibuat tu sebenarnya cuma dia disemak semula. Jadi itu dasar yang terpilih lah. Yang baru memang digital lah. Macam mana sekolah STD Sekasi menyambut dengan baik dasar-dasar yang diperkenalkan ini? Okey. Melalui program apa? Bagaimana cara pelaksanaan? Okey, awak ada kat sini berapa hari sampai minggu ni? Minggu ni, Minggu ni lah. Minggu lepas sebenarnya hari Khamis. Macam mana kita menyambut? Memang kita menyambut baik. Saya masuk ke sini tahun 2022. Bila saya masuk ke sini, bilik yang mula-mula saya masuk ialah bilik komputer. Mula-mula saya masuk. Sebab sebelum ni saya pergi sekolah tu, saya upgrade bilik makan komputer, buat 100 kilo komputer sebanyak 80 minit. Dan dia sebenarnya saya jumpa seorang cikgu tu jumpa saya lah dekat satu bengkel. Dia kata, "Korang dah jadi guru tak?" Dia kata. Korang terima kasih banyak-banyak sebab kita orang dapat komputer baru, 80 minit. Dia kata. Sebab itu sebagai persediaan gelombang 3. Saya nak semua murid, setiap murid boleh masuk 2 kali atau 3 kali dalam makmal komputer. Sebab nak sahut kerajaan, nak sahut dasar pendidikan itu. Kemudian, bila saya masuk sini, dengan jumlah murid yang ramai, ada satu komputer. Saya kata ni tak boleh jadi ni satu komputer ni, maknanya komputer ni mesti di-upgrade semua, mesti yang terkini. Dia kena yang terkini. Saya cuba semak persoalan JKPA. Saya nak tahu aset sekolah banyak yang dah lama. Boleh guna banyak dah lama. So maknanya kita boleh buat permohonan baru untuk meluruskan. Sebab ada term-term yang bila kita nak masuk dia tak boleh. Dia tak boleh nak run. So maknanya dia punya kita panggil software dia tu dah lama lah.
Jadi kita upgrade, kita bincang dengan PIBG, membuat penambahan. Ada pihak luar komiti yang memberi sumbangan. Ini sumbangan daripada luar beli. Okey, pada tahun 2023 apa yang saya buat ialah saya nak buat ceriton sebab saya nak mencerikan bilik-bilik khas ni, sebab saya nak sambut cabaran yang gelombang 3 tu, digital. Benda tu tak berjaya untuk dilaksanakan pada ada masalah teknikal. Saya sambung lagi pada tahun 2024 saya buat. Saya nak mencari dana untuk buat yang cerita tu sebab kepada program digital talk. Oh, yang digital talk. Okey, saya buat kali sebenarnya kami dengar digital talk. talk. Buat digital talk, kemudian dapatlah dalam masa sebulan kita dapat program lebih 100. Duit itulah yang kita gunakan untuk upgrade. Okey, first dapat dia duit tu dah sebulan lebih tu juga bersyukur dengan PIBG, kita upgrade blok jam untuk pasang router supaya setiap atas tu ada internet. Memang kerajaan dah tambah tahun lepas 500 Mbps. Okey, dah tambah 500. Tetapi bila banyak device yang digunakan studio, kadang-kadang nak berubah. Okey, dah upgrade dah. Kemudian kita nak cuba digital lah. Pendaftaran murid tu memang digital lah. Kemudian kita buat apa lagi, nak beli smart TV, ada 3 smart TV. Kemudian kita upgrade lagi, kita beli kamera, kita ada murid TV PSS, murid yang akan ambil gambar sebenarnya tu program murid akan ambil gambar, murid yang akan edit digital lah. Dan sekarang ini pada tahun ini akan ada 5 kursus AI untuk cikgu. Sebab dalam bidang saya sebagai pengurusan pentadbiran dan kurikulum, saya mesti menyediakan, saya kena menyediakan guru yang berkualiti. Sebab dalam rasa-rasa pendidikan itu salah satu adalah guru fasa digital. Jadi satu lagi, di JPS sendiri mengadakan K-Guru. Apa dah K-Guru tu? K-Guru tu ialah keberadaan guru. Sekiranya cikgu tak ada, so macam mana sekolah lain nak bantu? So apa yang kita buat di KL ni ialah dia ada kelompok kelas hybrid. Kelas hybrid minggu lepas hari Khamis, saya lupa nak beritahu awak boleh join kelas tu. Sekolah kita, sekolah SK Desa Tasik, sekolah Sungai Nama, sekolah Dana Kota 2, sekolah Ibu Keramat. 4 buah sekolah ni adalah satu kumpulan. Bila kelas tak ada, kita ada tarik-tarik, okey, subjek apa. Untuk minggu depan, Sekolah Kebangsaan Desa Tasik akan mengadakan PDP secara hybrid dengan 3 buah sekolah yang lain. Mereka akan sertai seorang cikgu mengajar, kelahiran kajian. Itulah salah satu pendekatan yang diteruskan daripada tahun lepas. Tahun lepas kita ada 3 sesi sekolah kita yang tapi tahun ni dah berubah, macam tak adil lah pula kan orang lain join. Sedangkan kita nak guru ini fasa digital, bukan sekolah Desa Tasik tapi sekolah luar juga. So bergilir lah sekarang sekolah Desa Tasik dah pusingan kedua. Ada 2 minggu sekali lah kelas hybrid tu. Dia buat macam tu. Menarik cara tu. Maksudnya kalau guru tak ada pun ada guru lain. Ada guru lain yang akan masuk kelas ada. Contoh macam ni, cikgu yang masuk dalam kelas subjek tu. Tengok, okey, ada sekolah yang buat hybrid. Kita join. Jadi mungkin kelas tu macam detik. Yang masuk tu mungkin cikgu seni. Dia tak berapa nak confident nak ajar matematik. Boleh lah nak setakat nak buat latihan. Okey, kemudian ada kelas tu dia join. So cikgu sekolah yang mengajar, cikgu tu memantau. Itu salah satu yang dibuatlah tentang macam mana sekolah SKDT menyambut dasar digital. Penjelasan cikgu yang sangat menarik dan jelas. Masa cikgu saya nak tanya tentang dari segi pengurusan. Adakah sekolah Desa Tasik ini mendapat sumber yang cukup
kalau dilihat daripada ABM Pejawatan, ABM Pejawatan tu ialah keperluan sumber manusia di sesebuah sekolah. Kalau nak ikutkan yang diperuntukkan oleh kerajaan, oleh JPA kepada sekolah kita ni memang tak cukup lah. Tak cukup, bukan tak boleh run PDP, tak boleh bergerak, sekolah tu boleh, masih boleh bergerak, sebab itu dia ada relief. Sebab itu kita, sebab saya sebagai guru penekanan kurikulum memastikan supaya kelas itu berjalan dengan membuat jadual relief, jadual butter, membuat program-program. Contoh kalau dah tak boleh nak masuk, saya buat kelas anjal, saya kena buat macam tu. Soalannya cukup tak cukup? Okey. Kalau daripada bahagian pejabat, sepatutnya kita ada, sekarang ni kita ada 12 orang AKP, AKP, tetapi sekarang ni kita ada 8, so kita kurang 4. Tetapi mesti boleh run sebab kita buat macam ni. Contoh kalau seorang buat keuangan, mungkin dia akan bantu untuk buat pentadbiran. Contoh dekat bawah ke PPM tak cukup, ada 3, sepatutnya ada 5, ada 3 saja. Jadi satu kelas akan 2 kelas seorang PPM yang akan bantu saya. Kena kita kena susun balik. Sebab tak ada tu bukan sebab apa. Mungkin kerajaan dah sediakan cukup, mungkin dia sakit. Bila sakit mungkin dia tak hadir perpanjangan. Mungkin tak dapat hadir dalam masa-masa yang tertentu. Jadi orang yang mengisi tu ada, cuma dia tak hadir, jadi tak boleh nak isi lagi. Sebab permohonan pejawatan, contoh kalau yang tahun ni saya mohon pejawatan itu ialah pada tahun 2024. Di pejawatan itu ataupun sumber manusia itu berdasarkan kepada jumlah keseluruhan murid. Dia ada nisbah dia. Kalau murid banyak ni, contoh kalau agama di sekolah ni mesti 21 orang untuk menampung seramai 1,238 orang murid. Mesti 21 orang. Kita ada 19 orang saja. Itu contoh. Tetapi bahasa Melayu kita kurang, sebenarnya cukup. Kita kurang bahasa Melayu sebanyak 3 orang. Kenapa dia kurang bahasa Melayu tu? Sebab ada subjek lain yang kurang, yang minor, tak ada option. Saya terpaksa tarik guru BM ni untuk mengajar subjek. So kita kena korek, kita kena bijak menyusun supaya PDP itu dapat berjalan, tak ada terganggu, murid datang sekolah dapat belajar. Macam tu lah. Berkaitan dengan soalan isu tadi kan, kalau kita nak tengok skop yang lebih luas lah, saya nak tanya skop yang lebih luas, dalam banyak-banyak pelaksanaan program, apa cabaran utama ataupun isu dari segi kurikulum ke, dari segi pentadbiran ke yang selalu puan hadapi? Tadi saya nak sambung satu macam peruntukan ni, cukup ke tak cukup? Okey, kemudahan tu sebenarnya cabaran saya ialah apabila kita buat program, biasanya bila nak buat program kita nak mesti ada tarikan. Bila tarikan kita nak sediakan hadiah. Bila hadiah tu kita terikat dengan peraturan keuangan. Peraturan keuangan ada barang ni boleh beli, ada barang ni. Itu cabaran yang saya nampak. Sebab kita nak memperbagaikan hadiah sebenarnya. Tetapi dalam pengusahaan keuangan, SOP yang digariskan kita tak boleh beli. So, alamak, apa nak bagi? Kadang-kadang kalau kita bagi pelak, dia dapat pengerim. Contoh macam saya. Saya sendirilah. Bukan tak baik, bagus sebagai apa. Tapi kadang-kadang kalau kita dah 10 tahun simpan pelat tu, kenapa nak simpan pelat ni? Kalau ada rumah kat rumah tak apa, tapi kalau duduk flat, benda tu masuk dalam kotak, jadi kalau benda tu barangan yang dia boleh dipakai, kita ada GST boleh disimpan. Sebab saja kalau kita masukkan dalam folder, dia boleh simpan banyak kan. Tapi kalau pelak, kalau tak ada ruang, akhirnya masuk dalam kotak. Sebab benda tu saya alami. Saya ada 7 ruangan, berkotak-kotak pelak. Saya buang. Bukan buang lah, saya hantar ke recycle. Saya tak tahu lah recycle tu dia ambil ke tidak. Kan? Sebab saya tak ada ruang untuk menyimpan benda-benda tu. Tapi sijil tu memang simpan lah. Itu yang saya nampak. Dia bukan kekangan, tetapi satu yang nak bagi budak seronok. Lepas tu yang kedua ialah kekangan saya ialah
penyediaan kertas kerja. Penyediaan kertas kerja itu saya sendiri menggariskan bahawa saya ada dalam buku program ni, dalam buku pengurusan sekolah ni, saya okey, program kalau bulan daripada bulan Januari, contoh daripada bulan Februari, daripada bulan Februari hingga bulan Mei mesti submit sebelum bulan April. Sebab apa? Satu, bila hantar dekat saya, program saya akan semak. Semak tu bukan nak cari salah cikgu, tak. Kita nak belajar bagaimana kertas kerja kita itu, proposal kita itu, orang tak boleh nak tanya. Dia dalam fikiran dia, berapa orang ni, jumlah murid ada. Apa objektif? Dalam ni dah ada. So kita nak bagi input yang menyeluruh di dalam satu proposal. Okay. Patah balik kat cikgu 2-3 hari, patah balik kat kita. Semak lagi. Lepas tu keuangan. Tengok keuangan, kita kena rujuk dengan keuangan. Okey, barang-barang yang duit ada tak? Cukup tak? Dia menepati tak? Sebab macam saya telah meletakkan bahawa 70% untuk duit itu PCG yang diturunkan adalah untuk murid. 30% untuk bahan. Takut dia lebih berbelanja. Kena semak sana. Lepas tu prosesnya kedua ialah buat nota minta. Bila buat nota minta, bincangan GP nanti dia akan tentukan dengan pembekal mana yang bersesuaian. Sebab itu semua kena susun. Sebab itu dia kena ambil tempoh. Ambil tempoh yang lama sebab proses itu, sebab kita nakkan keuangan kita cemerlang. Tetapi disebabkan mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi oleh sesetengah guru yang tak dapat nak submit. Bila tak dapat nak submit itu, dia akan ganggu pengusaha saya. Keuangan juga, pengusaha juga, pemerintah. Sebab kita nak yang berkualiti, mungkin nanti nak tak berkualiti. Kan? Jadi itu yang kekurangan yang saja sedikit lah. Tetapi alhamdulillah sekarang better. Macam yang bulan 12 bulan kan, dia dah submit dekat KPM sekarang bulan tu. Benda tu sebab ada program-program yang kita mohon kelulusan. Okay, saya berbalik kepada soalan Usmati dan Cikgu Usmati berkaitan dengan isu-isu dan juga cabaran dari segi pentadbiran dan juga dari segi manusia. Isu saya ialah bila macam hari ini. Pentadbiran ialah sumber manusia. PDP-nya ialah guru yang nak masuk ke kelas. Dalam masa yang sama, sekolah kena akur dengan program-program wajib. Satu murid, satu sukan. Sukan kena buat latihan. Dalam masa yang sama, negeri daerah juga melaksanakan sukan. Ada kepakaran di sekolah kita, kena keluar bantu untuk negeri, bantu untuk daerah. Sekolah juga kena laksanakan. Hari ini saja, ada dalam grup tak? Berapa orang tak ada hari ini kat sekolah? Ramai. Hari ini ada 14 orang, 50 orang tak ada. So saya kena susun. Kena tengok, okey cikgu ni memanglah kadang-kadang hari ini mungkin 3 waktu. Tetapi boleh kerana selepas rehat ni, dia free, saya kena bagi. Memanglah saya kena berada kenapa bagi saya ni. Okey, contoh. Saya fahamkan dia salat balik semula. Takkan cikgu tu kita ada 5 waktu contoh dan sampai pukul 1 kita nak bagi cikgu tu penuh, sedangkan tadi tu semua orang bertugas kat bawah. Semua orang bertugas kan? Tak ada yang free pun. Masing-masing ambil part bertugas. Memang dia free. Dia awal. Tetapi di hujung tu dia awal tu dia free, di hujung tu dia free. So kita bagi lebih. Ada yang bercakap dengan saya. So itu yang sebenarnya menjadi satu yang sumber manusia dulu kena faham. Kenapa tak dia buat? Kita tak boleh nak bagi cikgu dia tak rehat. Sebab dia bagi saya lah, cikgu boleh direct 2 jam je. Cikgu kena rehat. Dia tak boleh sampai 5 waktu, 6 waktu, tak boleh. Nanti bebanan kerja tak berkualiti. Ya, jadi nanti takut dia penat, dia marah pada dia, dah lain jadinya. Itu camaran lah. Cumanya bila latihan macam ni, ada latihan macam ni, cikgu kena strong cepat rehat. Waktu budak kena sangat aktif. So dia kena emosi cikgu kena stabil sebab nak mengawal keadaan murid yang dah selepas rehat. Itu nampaklah, sebab itu selalu ditekankan hari itu beberapa ada masuk tak dalam taklimat tulisan. Yang saya kata masuklah nanti. Hari Selasa kan yang kita sadar. Selasa ke Isnin. Dia melepas ke saya minta tengok masuk. Di situ saya ingatkan balik, kerana disiplin murid, pastikan kawalan terjaga, nampak tak? Sebab dia
co-curriculum 2 minit saja lepas tu nak masuk kelas. Saya mengurus pula cikgu macam mana nak memastikan kumpulan ni untuk rumah merah cukup cikgu nak kawal murid. Di situlah so kita kena cekap. Kita kena cekap dan kita sentiasa macam saya kena berhubung dengan PKK, saya kena berhubung dengan untuk dapatkan satu keputusan yang sekolah boleh bergerak dan warga sekolah dalam keadaan sejahtera. Saya rasa sangat menjawab soalan itu. Seterusnya, cikgu, antara banyak-banyak program yang dilaksanakan di sekolah ini berkaitan dengan kurikulum, cikgu rasa sejauh mana keberkesanan program-program tersebut dalam meningkatkan kemenjadian murid? Okey. Dalam takvim kita terang, setiap panitia ada minggu panitia. Sebenarnya minggu panitia itu ialah satu nak melihat kreativiti guru melaksanakan pertandingan-pertandingan. Yang kedua ialah untuk mencungkil bakat murid. Mencungkil bakat maknanya kemenjadian murid. Untuk dia menghasilkan projek-projek yang ada dalam pertandingan-pertandingan yang ditetapkan untuk cikgu lihat itu kan. Kita ada bulan STEM bulan lepas. Tapi hadiah tu sebenarnya sebahagian aja. Ada 3 kan, RBT, Sains dengan Maths. Itu adalah murid-murid yang bertanya. Itu kemenjadian murid. Kemudian kita ada program inovasi guru dalam kalangan guru. Kita buat inovasi. Program itu ialah untuk kesediaan guru menghadapi kepelbagaian ataupun tahap kemahiran murid. Jadi bila murid tu advance, so apa bahan yang cikgu perlu sediakan? Sebab tu cikgu kena cipta satu bahan yang lebih inovasi. So kita dah buat pertandingan tahun lepas. Tahun ni kita akan buat nanti pertandingan inovasi dalam kelas. Sebab semua panitia saya wajibkan datang. Saya wajibkan. Jadi kita akan buat pada bulan 9. Bulan 9 dalam takvim, bulan 9 13 bulan 9 pertandingan inovasi. Dan alhamdulillah inovasi yang kita pertandingkan dalam kalangan guru tahun lepas kita buat bulan 11. Tahun ni kita masuk 3 pertandingan peringkat daerah. 3 pertandingan. Minggu lepas saya buat pemenangan hari Rabu. Di Selasa pertandingan. So kita dalam sekolah dapat buat 1 pertandingan ke peringkat negara. Bahagian sains dan khususan. Itu saya rasa dia menyumbang kepada kualiti guru dan menyumbang untuk meningkatkan kemenjadian murid. So bila inovasi itu dicipta, so murid lagi seronok dan dia dapat menghasilkan. Dan satu lagi kemenjadian murid ni ialah buku akademik. Contoh macam public speaking, bicara berirama, memang kita masuk. Benda tu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris. Lepas tu kita ada kalam jam'i minggu depan. So bahasa Arab, so kita masuk pertandingan kalam jam'i. Kita ada pertandingan pidato. Kalau pidato tak selesai bulan Julai nanti. Semua pertandingan untuk kemenjadian murid semua kita hantar. Sebab itu adalah rentetan daripada PDP dalam pendidikan. Lebih ekstensif kan? Ya. Pembelajaran di luar Ya, sebenarnya begitulah. Dan saya percaya ibu bapa di sekolah ekspedisi ini dia sekarang lebih faham apa itu PAJS. Kalau dulu dia more kepada bila nak periksa, bila nak exam, anak saya dapat nombor berapa, anak saya dapat ABC, cikgu kenapa tak buat kelas tambahan, kan? Lama kelamaan, hari itu pada bulan 4 kita ada buat, bulan 4. Bulan 5, 10 bulan 5 kita ada buat SLU bersama dengan ilmuwan perencanaan menerangkan tentang PAJSK, tentang psikometrik sebab dia menyumbang kepada murid punya result untuk mereka pergi ke sekolah-sekolah khusus. Kita dah bagi taklimat dia dulu dan mereka pun jelas dan faham. Kalau dengar itu masa hari Musyawarah Agung, ada Encik Daniel tu dia kata kalau bacalah dia punya usul tu untuk mengadakan kelas tu sebab kita tak buka kelas tambahan tu sebab saya rasa cikgu dah bagi cukup. Cuma kita teknik penjara soalan tu memang kita akan buat. Hari Jumaat ni kita akan buat sampai ke minggu depan. Ada teknik menjawab soalan untuk kesediaan exam. Maksudnya sekolah ni turut menyediakan kelas khusus tu untuk PKSK? Tak, cuma itu kita tak ada.
Kelas tu tak ada cuma kesediaan untuk menjawab soalan subjektif, untuk budak faham konsep macam mana cara nak menjawab. Untuk soalan-soalan dalam pemilihan sekolah khusus tu sebenarnya dia atas diri murid. Saya rasa kalau lah dia soalan tu sebenarnya dia tak, bukan soalan yang direct tau. Dia adalah soalan yang mencapai. Murid kena berfikir sebelum menjawab. Soalan tu sebenarnya mungkin semua tepat, tapi yang paling tepat yang dia macam sebab dia nak melihat kesediaan murid tu nak sama emosi dia, nak tengok fizikal dia sesuai ke dalam bentuk soalan, dia sesuai ke dalam sama. Kemudian pengetahuan dia, matematik dia, semua ada dalam tu. Dan satu lagi yang paling penting ialah ada soal tentang kerohanian. Kerohanian tu maksud ketuhanan. Akan ada contoh macam kecerdasan pelbagai ke atas setiap individu murid tu. Bila murid itu intelektual dia kena bukan intelektual, emotional EQ ke? Bukan EQ, dia ada intelektual ke. Dia berkaitan dengan bila budak tu markah dekat situ dia tinggi 90/100 kalau melalui ujian psikometrik. Lihatlah budak tu, memang dia sopan, budak dia beradab. Memang saya lihat, saya pernah test benda tu. Saya tengok, saya melihat dia punya budak, dia punya segi psikometrik. Saya tengok itu, saya tengok patutlah dalam kelas itu sebab kinestetik dia tinggi. Maknanya dia belajar tu tak tengok diam, dia tak bergerak sana bergerak sini. So maknanya kita sendiri sebagai cikgu, bila kita ada murid-murid yang macam tu, kita kena pasti kecerdasan dia begitu. So kita kena mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran. Kita tak boleh nak mengajar tu ada murid sesuai dengan minat, ada murid sesuai dengan bahasa, ada murid dia belajar tapi berlukisan, dia berlukisan dia boleh cerita yang berbagai. Kadang-kadang orang tanya, kenapa mana ada ayam warna merah? Bagi dia, imajinasi dia satu hari akan ada ayam warna merah. Contoh kan, dia boleh cerita. Kan? Di situ sebenarnya kita sebagai guru kena sangat kreatif. Kita boleh, budak tak boleh belajar, budak tak boleh tidak duduk melamun. Murid tak boleh duduk dengan kawan yang sama-sama agresif. Kita ni bekerja melalui pandangan, melalui interaksi budak, semua kita kena imbang balik. Hebat jadi seorang cikgu ni. Bunyi dulu. Kesediaan yang kami buat ialah kebiasaannya ialah macam saya pengorbanan fungsi saya di jawatan saya ni ialah menuju kepada pentadbiran dan juga pendidikan. Semuanya saya akan bincang dengan GB. Saya akan bincang dengan GB melihat kepada kesediaan guru. Benda ni dibuat sebelum masuk tahun baru. Kita kena rancang siapakah yang layak untuk menjadi itu, siapakah yang layak untuk memegang kelas ini. Okey, murid ni dalam kelas ni kita dah dapat data kan melalui program ini. Kita dah mesyuarat dalam dialog prestasi. Okey, murid ni berapa dalam kelas ni ada beberapa orang. Siapa guru yang paling sesuai? Sebab kita nak supaya perjalanan sekolah itu tak ada isu kemudian. Takut kita beri cikgu yang tegas, ada murid yang sangat sensitif. Nanti kita nak layan, bukan nak layan lah, kita nak mendengar aduan atau isu itu yang menjadi kadang-kadang bukan kekangan tetapi masa itu banyak terbuangkan. So semua perkara untuk tahun yang datang itu semua kita dah bincang. Pentadbiran dah bincang, duduk bersama, kemudian dah final. So sejak saya akan panggil SU saya, okey, mendengar final, you all kemas ini, akan panggil lagi satu sesi untuk final keputusan. Kemudian semak satu sekali. Ada lagi tak yang tertinggal? Ni kami lah semua. Mentadbir akan duduk tengok lagi tak. Okey, nanti meeting. Dalam meeting kita nak sentuh tentang apa. Semua benda tu kalau boleh kita nak minimiskan perkara yang kita tak ada yang tertinggal dalam ni. Semua maklumat kita nak beri kepada guru supaya guru faham dan dia tahu KPI kita. Dia tahu hala tuju bagaimana pentadbir sekolah nak bawa sekolah nak ke mana.
Dia bukan semata-mata tentang ini nak jadi cermin dan akademik, tidak. Sebab kita melihat kepada latar belakang penduduk, latar belakang ekonomi. So kita tak boleh budak kena masuk tenis. Contoh, budak kena masuk kelab renang sebab nak masuk negeri. Tetapi bila kita lihat kepada ekonomi, tak boleh ni, parent tak boleh beli dekat tenis, harga dia mahal. Kan? Sebab bukan sekolah tak boleh sediakan, sekolah boleh sediakan tetapi untuk ramai yang pakai. Jadi kalau boleh untuk game-game yang macam tu ialah ada sendiri, ada contohlah. Kemudian daripada segi akademik pula, kita menetapkan guru yang sesuai untuk tahap 1, tahap 2, tahap 2, 3, 4, 5 dan 6. So kita susun tu semua supaya cikgu dapat lebih awal. Dan dalam meeting pertama, benda ni kita baca page by page. Jadi cikgu jelas, dan kita tak baca satu hari. Cara pentakdiran bila, cara guru bila, lepas tu tentang data-data yang semua dalam sistem. Benda tu semua saya telah gariskan untuk contoh di operasi. Untuk kata cikgu kena ambil 4 bulan sekali. Bila cikgu nak ambil, cikgu kena lampirkan kepada saya, print out dan buat dengan kamera. Contohlah, supaya isu ada data yang tercicir, okey. Semak balik bulan lepas, cikgu ada tak betul kan? Kalau cikgu tak betulkan, mereka yang menjadi admin tak boleh nak sewenang-wenang betulkan sebab tak boleh izin. Jadi dia kena macam tu. Jadi cikgu sentiasa alert. Bila cikgu ni kita mengurangkan kepada data yang traffic light merah. Dia traffic light ada merah, ada kuning, ada hijau. Itu benda tu dipantau oleh KPM. So kita nak mengurangkan nama sekolah ni. Jadi kefahaman itu perlu dari awal. Sekiranya ada juga cikgu-cikgu yang ignore benda tu, dia buat dia tu follow je. Dia bukan nak ke depan, dia menjadi pengikut, dia buat penumpang. Guru-guru yang begitu atau sumber manusia yang begitu, kita akan panggil ke sini. Kita akan buat coaching and mentoring. Kita tanya dia masalah ke, ada masalah yang kita buat. Lepas tu saya kata ada jalan perjalanan, kita akan beri pandangan. Biasanya akan ada perubahan. Itu adalah persediaan. Sebagai ketua, guru besar dan juga orang kanan dia. Sebenarnya dia dalam sekolah, organisasi, ketua organisasi, dia mesti sepasti. Dia tak boleh, aku ada target. Contohlah, macam Bibi nak macam ni. Bibi kata nak macam ni, si nak kan. So dia tak dapat satu yang berkualiti, tak dapat dia tak padu lah, maksud saya. Kita tak dapat nak capai itu cepat. Kalau semua satu kepala, sebab itu benda semua perkara nak kita tahu, kita kena bincang. Maksudnya tak boleh bersukan macam ni, contoh ni panas. Dia dekat nak raya, ada program, dia macam tu. Contoh program tu dekat nak exam macam ni. Sebab tu dia bersukan lagi mana. Dia nak exam ke depan. So, apa yang kita buat ialah kita duduk, kita susun balik. Sebab tu kita tak ada latihan sukan ni. Sebab kita tak nampak, sebab kita kena meniru. Jadi bila meniru, tadi kita dapat. Maksud kita mengalah lah, kita lomba. Benda tu memang sentiasa lah, kita sentiasa. Saya rasa cukup ketua, saya dapat tim kerja yang sangat bermanfaat. Guru saya understanding, guru saya yang kita panggil energetik. Energetik maknanya sentiasa aktif. Antara dah ada semalam kita semalam dia terus tanya. Dan kita terus melatih. So benda tu kita ni macam saya antara kanan yang dah pengalaman banyak lah. Pengalaman banyak tapi tak dapatan. Bila pengalaman banyak tu kadang-kadang kita punya kesihatan tu agak merosot. Tetapi bila mendapat ketua yang energetik, yang sentiasa bersemangat, so kita pun sama level macam orang muda ni. Ada pemakin. Ya. Suka saya dengar macam new ideas. Jadi, siapa soalan lagi? Saya rasa dah cukup jelas dah apa yang kita katakan dan buat faedah. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang banyak-banyak lah sebab menolong kami untuk jawab soalan-soalan. Terima kasih. Okey, sama-sama. Saya semua
Hari ini saya sebut lagi dalam surat jabatan. Minggu lepas dia kata Polda buka cuba dua sebab dia tak dapat tulisan lagi, tak dapat tulisan lagi jabatan alamat itu soal ni. Tak perlu akan tak suruh dia yang balik. Sebab tulisan IPIK, tulisan untuk menempatkan PBN tak tulisan. Tapi kita nak guna wajib. Mungkin dah dapat lah kot. Daripada minggu lepas saya melihat daripada siswa-siswa sebelum ini, all the best. Lillahi ta'ala. Semenjak saya duduk kat sini, Syuhada dengan Syuhada bawa diri. Tahu apa yang orang nak. Bersedia untuk menjadi seorang guru. Bila kita nak jadi seorang guru, kita tak perlu malu. Kita kena bertanya, lantak lah orang cakap apa sebab ilmu tu kita kena cari. Bukan ilmu tu datang kat kita. Itu yang saya nampak pada Syuhada dengan Syuhada. Teruskan kecemerlangan ini untuk praktikum 1. Praktikum 1 ni? Ini PBS 1. Praktikum ni? Nanti praktikum lagi 2 tahun. Lagi 2 tahun. Praktikum 1? Praktikum 1. Untuk praktikum 1, untuk praktikum 2, saya harap lebih lagi sentiasa bersedia, sentiasa dengan maklumat terkini. Kemudian yang paling penting ialah menjaga hubungan dengan manusia. Dengan Allah tu kita nak Allah, tetapi menjaga hubungan dengan manusia itu sangat penting supaya bila kita mudahkan orang lain akan mudah. Itu hubungan tu sangat penting lah untuk pembelajaran kita. Jangan kita sombong, jangan kita nak tanya. Tak tahu tanya. Anggap kita budak baru belajar. Okey? Sebab saya nampak you sangat-sangat independen, boleh bawa diri. Semalam Syuhada dekat atas. Cakap, "Wan, tengok cikgu pergi." Tak boleh tahu. Ni drawing macam cikgu dalam. Okey. Benda tu saya nampak. Macam tadi cikgu dekat rumah bila saya nampak kan cikgu. Dekat hari Mencerak Anggur. Cikgu tak tanya pun dengan saya datang ke datang kat situ. Kan dia waktu pakai uniform. Pakai uniform, pakai Isnin semalam kan. Cikgu yang datang pun ada tak pakai. Kita cakap okey, mungkin baju dia ketat kot. Itu positif lah, kita jangan nak terus negatif. Kan. Lepas tu mengikut perkembangan, relate dengan makluman. Itu pastilah. Okay. Semoga Cikgu Suhati dan Cikgu Syuhada cemerlang, dan yang paling penting ialah bila memilih guru PTKM, jagalah anak-anak surga tu. Anggaplah mereka tu macam adik kita, anak kita. Jangan sesekali blame sebab dia tak minta pun. Lahirnya dia sebenarnya nak mendidik kita, orang yang di sekeliling. Ya? Itu saja. Okey? Terima kasih Puan. Saya kat sini pun saya belajar banyak kan. Saya masuk sini, Allah Allah. Lambatnya saya ditempatkan di sekolah yang ada di lambat. Saya sampai sini, saya dah berkhidmat 30 tahun. Ini adalah sekolah yang saya tak pernah sekolah di luar. Saya selalu rehat dengan diorang sebab saya nak mendidik diri saya. Ada orang, saya susah. Ada orang lebih susah. Ada parent lebih susah punya anak yang macam tu. Tetapi bahagianya, untungnya mereka kerana mereka ada lagi. So peluang tu saya rebut. Saya bersama dengan diorang, saya akan, memanglah kita sebenarnya tak ada sentuh dah. Takut orang lain, persepsi orang lain. Tetapi bila saya touching diorang kan, saya rasa saya macam benda tu tersentuh dalam hati saya. Saya akan kejadian-kejadian yang Allah berikan semua ada asbab. Ada asbab untuk kita. Bukan untuk dia, untuk kita. Dia tu dah macam tu, dia tak tahu apa-apa. Tapi kita bagaimana nak beri pendidikan dekat dia, macam mana kita nak sabar dengan dia. Semua itu pasal. Ya, mudah-mudahan hidup kalian berdua akan barokah. Pilih menjadi seorang guru ni adalah pilihan terbaik. Tetapi sekiranya belum bersedia dan mungkin
bukan guru adalah cita-cita kita. Mungkin itu adalah permintaan luar biasa. Cubalah didik diri untuk menjadi seorang guru. Didik sebab nak menjadi guru, kita kena didik, kita kena lahir daripada dalam. Dia tak boleh sekadar tak mengajar apa dia. No, dia tak boleh. Dia kena ada jiwa nak menjadi seorang guru. Supaya menjadi guru yang berjaya. Terima kasih Puan. Kita nak lagi 2 hari je. Ya. Esok kalau saya tak tahu lah macam mana caranya I fikir dulu kalau tak silap saya. Diorang boleh pergi sekolah. Yang kedua tapi tahun ni yang praktikal masuk bulan 2 itu ada 20 orang sebenarnya dari NHAS. Tapi pengarah tak luluskan orang saja. Dia macam tu. Dia nak semua sekolah mendapat cikgu praktikal. Tapi kadang-kadang cikgu siswa dia ada asbab, mungkin rumah sewa, mungkin tak ada kebutuhan nak pergi dengan kawan, dia macam tu. Tapi apa, di mana pun ditempatkan, buatlah yang terbaik. Okay? Sebab kita jaga orang dan yang nak menjadikan orang itu adalah seorang manusia. Manusia nak jadikan orang, ayah tu. Ya? Sama. Terima kasih Puan. 2001 lahir 2002 Saya 2004. 2004 So maknanya anak saya 23 tahun. Anak saya lahir 2003. Oh. Betul. Dia best kalau sekarang ni dia Anak saya 2003 seorang, 2006 seorang lagi. Sekarang seorang tu tahun akhir lah dekat UAE. Yang ni baru nak ambil asasi dekat UAE. 19 tahun. 19 tahun. dah nak habis asasi. Minggu depan habis asasi. Dia kelas apa Puan? Dia UAE dia ambil finance. Dia dapat sains komputer, kemudian dia keluar sains komputer masa asasi, dia naik ke belakang di finance. Dia dapat medik juga. Dia kata tak nak lah sebab kakak dia kata adik tak payahlah ambil medik. Mungkin dia rasa kakak dia rasa adik dia tak boleh buat sebenarnya. Adik dia nak jadi medik. Adik kalau nak ambil medik dia dentist. Dia tak nak ambil dentist. Dia banyak dah dia dapat. Dia dapat SCCA juga. Oh, SCCA. Dia dapat juga SCCA. Dia kata bila tengok tempat belajar tu dia sebab dia kena start bawah Sadwi. Bawah yang Sadwi tapi dia start kepada polis swasta. Kalau tak nak lama dia tak nak belajar SCCA kat sini. Sebab tempat belajar tu sebenarnya menyumbang kepada motivasi kan. Tak apa. Tu yang dia daripada sains komputer gitu. Saya ingat kalau dalam sains komputer saya nak ambil cyber nanti. So dia tukar finance. Dia tukar finance tu sebab dia kata ambil finance tu nanti nak ambil SCCA sebab tu dia nak tukar komputer. Itu dia punya plan lah. Dengan izin Allah. Doakan dia minta nak saya. Sebab anak saya yang seorang tu yang abang dia tu SCCA tu dalam finance tu. Dia itu dapat kat Jordan Islamic Bank. Dia tu pergilah. Tak nak lama-lama ni jumpa sangat. Dia kata kenapa? Kat mana dia boleh pergi? Sebab saya dia hafal Quran. Jadi saya kata kat sini saya nak environment dia. Environment dia tu orang yang mengaji sentiasa. Bila kita dekat, saya tak, bukan saya menafikan student dia cerita tak. Sebab saya melihat cabaran yang luar tu. Kan? So takut nanti dia leka, dia tak merujak. Tu saya risau pada dia. Dia tak apa, mama doa je. Dia rasa sebab tak semua lelaki. Mama doa je abang dulu. So apa yang dia buat sekarang ialah bila balik kampung, balik rumah saya dia akan jadi imam. So itu salah satu untuk dia mengamalkan apa yang dia lakukan. Itu je lah. So sebenarnya kita kalau orang yang ada, orang yang berjaya, ini dunia lah kita berjaya dalam dunia sebenarnya banyak tempat yang kita boleh pergi. Cuma kita nak pilih yang sesuai dengan jiwa kita, sesuai dengan surrounding kita. Okay. Sekolah mana dulu? Dulu saya dekat Muar Johor, SMK.
penugasan semua. Oh, sebenarnya saya SMKA nak email banyak dekat Kota Baru. Saya rasa bukan. Cik Ustaz saya lama, Ustaz Hasan Hasan Basri. Barat. So bagus Arab kan? Arab bagus. Arab je lah. Macam saya lah, Arab tu tambahan. Bila saya cakap Arab, ke laut. Saya ustazah. Oh. Susah. Ada juga tanya cikgu, dia cakap kalau Haida ni dulu cikgu besar. Yes, saya boleh pakai sini. Tapi kalau suruh berkawan saya boleh. Saya sekolah mana? Sekolah lah. Oh, sekolah mana? Sekolah amanah dekat Sultan Syamudin. So saya pegang disiplin. Saya dulu jadi negeri disiplin. That's why mungkinlah watak saya tu dekat dahi tu boleh disiplin. Daripada saya sekolah mana? Saya datang kuasa disiplin H.O. Raja. Sampai saya perlungan saya tak pegang. So saya kena bawa watak saya lah ikut saya punya jawatan. Kalau saya macam dulu macam senior dia kan, habis ke laut semua budak lagi tak datang sekolah aku lah, dengan lain kan. So macam itulah saya memang tegas lah. Tegas sekarang ni dan bukan tegas. Maksud saya macam ni tau, tegas macam ni. Kasut pertama, kasut sampai kat rumah. Keluar sekejap, susun. Saya macam tu. Saya tak boleh tengok. Contoh masuk kelas, saya tak suruh murid bagi salam. Saya bagi salam. Sebab kita yang masuk. Saya didik macam tu murid. Sekarang siapa yang masuk? Assalamualaikum. Sekarang siapa yang masuk? Saya kan? Saya bagi salam. Saya bagi salam. Sebab dengan saya lain. Dengan cikgu lain mungkin dia bagi salam ke cikgu. Tapi kat luar yes. Dia bagi salam ke cikgu. Kalau dia bilang Assalamualaikum, dia tahulah tu. Saya yang tegur dia sebenarnya. So dia bilang, okay. Kalau budak siapa suruh duduk? Saya katakan. Sebab saya nak make sure, saya masuk dalam surat masuk itu. Assalamualaikum. Kalau menjawab, ada murid dulu. Siapa suruh duduk? Dan cakap macam tu kan. Budak pun akan, sebab kita ada ketegasan. Bukan kita marah. Okey, tengok lantai. Kursi meja dah susun. Saya macam tu. Botol air dah letak tempat kat belakang sebab saya tak suka botol air dekat atas meja. Dia mengganggu ruang yang kecil, mengganggu. Nanti dia ngajar tiba-tiba dia nak saya nak adab. Saya tak nanti dia minta tiba-tiba dia ngomong. Betul kan? Saya tak boleh. Sebab saya rasa betul-betul dia macam kurang ajar bagi saya. Ini cikgu mu'alim kat depan ni kan. Itu adab tu yang saya nak sebenarnya. Sebab dia kena tahan lah sikit. Kalau haus dia tahan. Tahan sikit. Sebab nak membentuk jati diri, nak memberi adab sekarang zaman sekarang sangat suka. Itu cabaran saya. Budak lagi-lagi ni kan. Dulu kalau dengan saya kata, saya jalan dia. Saya bukan nak dia orang takut saya. Saya nak dia orang hormat. Hormat tu sebab apa? Kenapa tak boleh lari? Kenapa kena diam? Saya akan bagilah rasional dia. Lepas makan kan, nanti kalau lari muntah kan. Saya cakap macam tu je. Kita ada rasional. Waktu rehat kan, ada kata waktu berlari, ada kata waktu sukan. Saya akan reflect balik supaya dia wafat. Betul, sebenarnya itu yang cara didik yang betul. Saya tak boleh, saya tak boleh nak marah-marah. Dulu kita marah tu sebenarnya, apa yang kita dah bagi kat dia? Sebab dia tak tahu. Macam itulah. Lepas tu bila kalau time saya berucap, saya akan masukkan nilai. Dalam ni ada satu nilai. Buku ni semua dah masukkan nilai. Tapi nilai yang kena kita tetapkan. Ni kan? Ini saya dah masukkan lah. Nilai yang cikgu kita. Kerajinan. 5 hingga 9 dari bulan 5. Tapi kerajinan hari Isnin mesti cerita pasal nilai ni. Tak rajin. Kenapa perlu rajin? Supaya ni. Memang tinggi berusaha nilai. Ni semua saya dah. Bagaimana kita nak bentuk adab kepada murid? Apa nilai-nilai yang kita nak beri? Sebab dekat sini, kawalan hadir bentuk kawalan murid, kebajikan murid, untuk keselamatan, laporan murid tugas, bertugas di tabuan perhimpunan. Ni tema nilai murid minggu berkenaan. Semua ada. Semua dah siap. Sebab kita tak nak nanti bila nanti datang, apa nilai-nilai yang diterapkan? Mana buktinya? Okey, kita dah tunjuk.
Kalau kata cikgu, saya tak tahu pun. Benda ni kita dah baca dah awal tahun. Nampak tak? Dekat situ sebenarnya kita bersedia mengurangkan pertanyaan dan sekiranya ada ad hoc nazir datang. So kita dah bersedia. Okay. Okey. Terima kasih puan. Terima kasih puan. InsyaAllah. Nanti esok pagilah apa? Kehadiran. Okey Kan? Terima kasih puan. Bye. Boleh. Oh.